Untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification. Zizi Kirana seru henti perbalahan, ajak fokus kepada misi Sumut 2.0. Penyanyi dan aktivis kemanusiaan Zizi Kirana tampil berkongsi pandangan mengenai misi Global Sumut Flotilla 2.0 yang kini hangat diperkatakan di media sosial. Menerusi hantaran di tweet, Zizi menegaskan bahawa setiap pelaksanaan misi besar sudah tentu melalui proses penilaian rapi serta berpandukan garis panduan tertentu yang ditetapkan oleh pihak berautoriti. Setiap perkara ada panduan dan pertimbangannya dan ia telah pun dijelaskan oleh pihak berautoriti, tulisnya lagi. Pada masa yang sama, Zizi berharap orang ramai tidak terbawa-bawa dengan perbalahan yang boleh menjejaskan fokus utama misi tersebut. Menurutnya lagi, perhatian wajar dikembalikan kepada tujuan asal iaitu usaha kemanusiaan serta terhadap rakyat Palestin. Sekarang kembalikan fokus kepada tujuan sebenar misi kemanusiaan ini untuk Palestin dan usaha membawa suara mereka ke pentas dunia. Kita tak perlukan perbalahan, kita perlukan kesatuan, kekuatan dan tindakan. Kekal Sumut guys, ketulisnya lagi. Terdahulu, kumpulan pertama Sumut Nusantara telah berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada 1 April lalu dan identiti peserta dirahsiakan atas faktor keselamatan dan kepentingan tertentu. Kumpulan berkenaan melibatkan persiapan awal termasuk kapten, kru serta juruteknik bot yang mengendalikan operasi di beberapa pelabuhan di Eropah. Untuk rekod, Zizi sebelum ini pernah menyertai pelayaran misi Global Sumut Flotilla ke Gaza pada September tahun lalu yang membawa bantuan kemanusiaan bersama aktivis pro-Palestin. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.